Sebelum kita bermula, pastikan anda menekan butang subscribe dan aktifkan loceng supaya anda tidak terlepas setiap video tentang shilling lama Malaysia yang mungkin mempunyai nilai jauh lebih tinggi daripada apa yang ramai sangkakan. Setiap minggu kami berkongsi kisah menarik, sejarah shilling, ciri-ciri unik dan fakta yang boleh membantu anda mengenal pasti shilling yang mungkin berada di dalam simpanan sendiri. Pernahkah anda terfikir bahawa ada satu shilling 20 sen Malaysia yang selama bertahun-tahun berada di dalam dompet, tabung atau laci rumah tanpa sesiapa menyedari keistimewaannya? Bagaimana jika shilling yang kelihatan biasa itu sebenarnya menjadi buruan pengumpul tertentu? Dan satu lagi soalan penting, di manakah anda menjual shilling lama anda? Jangan risau, saya akan beritahu dalam video ini. Tetapi sebelum itu, anda perlu tahu mengapa shilling ini mula mendapat perhatian dan mengapa semakin ramai orang mula memeriksa semula koleksi lama mereka. Hari ini kita akan melihat dengan lebih dekat shilling Malaysia 20 sen tahun 1990. Pada pandangan pertama, ia kelihatan sama seperti shilling lain yang pernah digunakan oleh berjuta-juta rakyat Malaysia. Ramai yang pernah menerima shilling ini sebagai baki ketika membeli barang di kedai, menggunakannya di kantin sekolah atau menyimpannya di dalam tabung sejak bertahun-tahun dahulu. Oleh sebab ia pernah beredar dengan begitu meluas, ramai menganggap shilling ini tidak mempunyai apa-apa keistimewaan. Namun dalam dunia pengumpulan shilling, perkara yang kelihatan biasa kadang-kadang menyimpan cerita yang luar biasa. Ramai orang melakukan satu kesilapan besar apabila mereka membersihkan rumah. Mereka menemui beberapa keping shilling lama, melihat nilainya yang kecil, kemudian terus membelanjakannya atau menjualnya secara pukal tanpa memeriksa butiran yang mungkin menjadikan shilling tersebut lebih bernilai. Selepas beberapa bulan atau beberapa tahun, barulah mereka mengetahui bahawa ada pengumpul yang sanggup membayar lebih tinggi untuk shilling dengan keadaan tertentu. Ketika itu, sudah terlambat kerana shilling tersebut sudah tiada lagi dalam simpanan mereka. Inilah sebabnya mengapa ramai pengumpul berpengalaman tidak pernah terburu-buru membuat keputusan apabila menemui shilling lama. Mereka akan melihat setiap bahagian shilling dengan teliti. Tahun keluaran, keadaan permukaan, ketajaman ukiran, warna asal, kesan penggunaan dan pelbagai ciri lain semuanya memainkan peranan penting. Dua keping shilling yang kelihatan hampir sama mungkin mempunyai nilai yang sangat berbeza hanya kerana satu daripadanya berada dalam keadaan yang jauh lebih baik. Shilling 20 sen tahun 1990 juga mempunyai sejarah tersendiri dalam perjalanan sistem mata wang Malaysia. Ia menjadi sebahagian daripada kehidupan harian masyarakat pada ketika itu. Kanak-kanak menggunakannya untuk membeli makanan ringan. Orang dewasa menerimanya sebagai baki di pasar dan peniaga mengendalikannya setiap hari. Hari ini, selepas bertahun-tahun berlalu, semakin banyak shilling daripada era tersebut hilang daripada peredaran kerana rosak, hilang atau disimpan oleh pengumpul. Apabila sesuatu shilling semakin sukar ditemui dalam keadaan yang cantik, perhatian pengumpul biasanya akan meningkat. Namun ini tidak bermaksud setiap shilling 20 sen tahun 1990 mempunyai nilai yang sama. Skim perkara yang sering disalahfahami oleh orang ramai. Ada yang melihat satu iklan di internet lalu menganggap semua shilling mereka bernilai tinggi. Hakikatnya, nilai sesebuah shilling bergantung kepada beberapa faktor penting yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Salah satu faktor utama ialah keadaan fizikal shilling. Pengumpul biasanya lebih berminat kepada shilling yang masih mempunyai permukaan yang jelas, ukiran yang tajam dan tidak mengalami kerosakan serius. Jika shilling pernah dibersihkan menggunakan bahan yang kasar, nilainya boleh berubah kerana permukaan asalnya telah terjejas. Sebab skim ramai pakar menasihatkan supaya shilling lama tidak digosok atau digilap sesuka hati. Selain keadaan fizikal, terdapat juga pengumpul yang sentiasa mencari shilling dengan ciri-ciri yang kurang biasa. Ada yang meneliti setiap huruf, setiap nombor dan setiap bahagian reka bentuk menggunakan kanta pembesar. Kadang-kadang perbezaan yang sangat kecil menjadi sebab mengapa sesuatu shilling menarik perhatian komuniti pengumpul. Walaupun tidak semua shilling mempunyai keunikan seperti itu, memeriksa dengan teliti tidak pernah merugikan. Mungkin sekarang anda sedang teringat akan tabung lama di rumah ibu bapa atau datuk dan nenek.
Ramai orang menemui shilling lama ketika mengemas almari, membersihkan stor atau membuka kotak yang sudah lama tidak disentuh. Pada mulanya mereka hanya ingin mengasingkan barang lama, tetapi akhirnya menemui beberapa keping shilling yang membuka minat baharu terhadap dunia numismatik. Dari situlah mereka mula belajar bahawa setiap shilling mempunyai kisah, sejarah dan potensi nilainya sendiri. Jika anda memiliki shilling 20 sen tahun 1990, jangan tergesa-gesa membuat sebarang keputusan. Periksa dahulu keadaannya dengan baik. Simpan di tempat yang kering dan elakkan daripada mencalarkan permukaannya. Langkah mudah seperti ini boleh membantu mengekalkan keadaan shilling untuk jangka masa panjang. Ramai pengumpul lebih menghargai shilling yang masih disimpan dengan baik berbanding shilling yang telah rosak akibat penyimpanan yang tidak sesuai. Persoalannya sekarang, bagaimana seseorang boleh mengetahui sama ada shilling yang dimilikinya benar-benar mempunyai nilai yang menarik atau sekadar shilling biasa? Jawapannya bukan hanya bergantung pada tahun yang tertera pada shilling. Terdapat beberapa perkara lain yang sering dinilai oleh pengumpul sebelum mereka membuat tawaran. Dan salah satu perkara yang paling ramai orang tidak sedar ialah bagaimana permintaan daripada pengumpul boleh berubah dari semasa ke semasa, menyebabkan sesetengah shilling menjadi semakin mendapat perhatian berbanding sebelumnya. Permintaan daripada pengumpul tidak sentiasa sama. Ada masanya sesuatu jenis shilling kurang mendapat perhatian, tetapi beberapa tahun kemudian ia mula menjadi bualan kerana semakin sukar ditemui dalam keadaan yang baik. Inilah sebabnya mengapa ramai pengumpul yang berpengalaman sentiasa memantau perkembangan pasaran dan tidak tergesa-gesa melepaskan shilling yang mereka simpan. Satu lagi perkara yang sering berlaku ialah ramai orang hanya melihat nombor tahun pada shilling tanpa memeriksa keseluruhan keadaannya. Mereka menyangka jika memiliki shilling 20 sen tahun 1990, ia pasti mempunyai nilai yang tinggi. Sebenarnya, dunia pengumpulan shilling jauh lebih terperinci daripada itu. Pengumpul akan melihat sama ada permukaan shilling masih mempunyai butiran yang jelas, sama ada bahagian tepi masih kemas, dan sama ada terdapat kesan calar, hentakan atau kakisan yang boleh mengurangkan minat pembeli. Sebab itu anda tidak seharusnya terus membersihkan shilling menggunakan bahan pencuci atau menggosoknya dengan berus. Ramai yang beranggapan shilling yang berkilat pasti lebih mahal, tetapi dalam dunia numismatik, permukaan asal yang tidak diubah suai selalunya lebih dihargai. Shilling yang masih mengekalkan rupa asalnya memberikan keyakinan kepada pengumpul bahawa ia belum diubah atau rosak. Sekarang kembali kepada soalan yang saya tanyakan pada awal video. Di manakah anda boleh menjual shilling lama anda? Jawapannya ialah jangan terburu-buru menjual kepada orang pertama yang menawarkan harga. Sebaliknya, dapatkan dahulu maklumat tentang keadaan shilling anda dan bandingkan beberapa tawaran daripada pengumpul atau penjual shilling yang mempunyai reputasi baik. Ada juga acara pameran dan perjumpaan komuniti pengumpul di mana shilling boleh dinilai oleh individu yang benar-benar memahami pasaran. Dengan cara itu, anda mempunyai peluang yang lebih baik untuk mengetahui sama ada shilling anda benar-benar mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada jangkaan. Ramai orang kehilangan peluang hanya kerana mereka menerima tawaran pertama tanpa membuat perbandingan. Dalam sesetengah keadaan, perbezaan harga boleh menjadi sangat besar bergantung kepada keadaan shilling dan minat pembeli. Sedikit kesabaran boleh memberikan hasil yang jauh lebih memuaskan. Jika anda masih mempunyai tabung shilling lama di rumah, hari ini mungkin masa yang sesuai untuk membukanya semula. Jangan hanya mencari shilling 20 sen tahun 1990. Periksa juga shilling lain yang berasal daripada era yang sama. Kadang-kadang koleksi yang disimpan selama puluhan tahun mengandungi beberapa keping shilling yang menarik perhatian pengumpul. Walaupun tidak semuanya bernilai tinggi, proses memeriksanya sendiri boleh menjadi pengalaman yang menyeronokkan. Ramai penonton menghantar mesej mengatakan mereka menemui shilling lama selepas menonton video seperti ini. Ada yang menemuinya di dalam dompet lama, ada yang menjumpainya di dalam bekas duit shilling milik ibu bapa, malah ada juga yang menemuinya ketika membersihkan stor. Ini membuktikan bahawa shilling lama masih wujud di sekeliling kita, cuma ramai yang tidak pernah mengambil masa untuk memeriksanya dengan teliti. Jika anda sedang memegang shilling 20 sen tahun 1990 sekarang,
cuba lihat dengan perlahan-lahan. Perhatikan setiap ukiran, setiap huruf dan setiap nombor. Jangan tergesa-gesa membuat kesimpulan hanya kerana rupanya kelihatan biasa. Kadang-kadang nilai sebenar sesuatu shilling hanya dapat difahami selepas ia diperiksa dengan teliti oleh mereka yang mempunyai pengalaman dalam bidang ini. Selain itu, penyimpanan juga memainkan peranan yang penting. Gunakan bekas khas atau sampul yang sesuai untuk shilling supaya ia tidak bergesel dengan shilling lain. Elakkan menyimpannya di tempat yang lembap kerana kelembapan boleh menyebabkan perubahan pada permukaannya. Penjagaan yang baik hari ini boleh membantu mengekalkan keadaannya untuk masa hadapan. Dunia pengumpulan shilling bukan sekadar tentang wang. Ia juga berkaitan dengan sejarah, warisan dan kisah di sebalik setiap keping shilling yang pernah digunakan oleh masyarakat. Setiap caritan reka bentuk dan setiap tahun keluaran mengingatkan kita kepada satu zaman yang pernah dilalui. Skim sebabnya ramai pengumpul melihat shilling sebagai satu khazanah yang mempunyai nilai sejarah selain nilai pasaran. Jika anda menikmati video seperti ini, jangan lupa tekan butang subscribe kerana kami akan terus berkongsi maklumat tentang shilling-shilling Malaysia yang mungkin masih berada di dalam simpanan anda tanpa anda sedari. Anda juga boleh berkongsi di ruangan komen sama ada anda masih memiliki shilling 20 sen tahun 1990 atau pernah menemuinya di rumah. Saya juga ingin tahu, apakah shilling paling lama yang pernah anda simpan? Dan sekarang, seperti yang saya janjikan dari awal video, tibalah masanya untuk mendedahkan anggaran nilai yang menjadi persoalan ramai. Bagi shilling Malaysia 20 sen tahun 1990 yang mempunyai keadaan yang sangat baik, mendapat penilaian tinggi daripada pengumpul dan memenuhi ciri-ciri yang dicari di pasaran koleksi, nilainya boleh mencecah sehingga $23,500 Amerika. Perlu diingat bahawa bukan setiap shilling 20 sen tahun 1990 akan mencapai angka ini. Nilai sebenar sentiasa bergantung kepada keadaan fizikal, tahap pemeliharaan, permintaan semasa daripada pengumpul dan proses penilaian yang dibuat. Namun skim sebabnya anda tidak seharusnya memandang rendah shilling lama yang mungkin masih tersimpan di rumah, kerana shilling yang kelihatan biasa hari ini mungkin menjadi salah satu koleksi yang paling menarik pada masa hadapan.